Okey, baik. So kita masuk ke segmen yang terakhir untuk sembang episod pada kali ini. Jadi kita terus saja kepada Encik Ilyas. Okey, mungkin Encik Ilyas boleh share apa hala tuju ataupun plan PSM untuk yang ke depan. Mungkin sebab tadi saya dimaklumkan ada inisiatif-inisiatif baru yang bakal dilaksanakan. Dan untuk meluaskan empire kan. Selain daripada 3 kompleks yang sedia ada. Betul. Apakah empire ni akan dibuka lebih luas lagi? Sebab orang semua nampak PSM ni jaga stadium. Lepas tu isu rumput kan. Itu je. So mungkin PSM di bawah kepimpinan Cik Ilyas ni ada benda lain yang sedang dirancang. Okay. Saya setuju jugalah. Kau selalu orang tanya saya memang cerita pasal rumput aja. Tapi macam saya cakaplah, rumput ni pada saya satu benda yang kita dah boleh manage as we go along. Tapi di bawah pimpinan saya ni, saya sekarang nak tengok PSM ni lebih daripada apa yang kita buat sekarang ni lah. Sekarang kita ada 3 kompleks. Kita nak jadi satu badan berkanun kerajaan yang kita boleh sediakan lebih banyak kompleks-kompleks. Bukan saja di Lembah Kelang, bukan saja di KL, tapi juga di serata Malaysia lah. Untuk makluman, kami dalam proses untuk mendapatkan lagi beberapa fasiliti sedia ada contohnya. Dan pada masa sama kami juga berminat untuk membangunkan fasiliti-fasiliti baru. Dan kami telah almost secure lah beberapa lot tanah di sekitar Lembah Kelang di mana kami boleh membangunkan fasiliti-fasiliti yang sebelum ni mungkin sukan yang tak ada venue peringkat nasional. So di mana itu salah satu kebaikan daripada kami membalancekan sukan dan hiburan ni. Kami dapat income yang mencukupi untuk kami ada keupayaan untuk membina fasiliti baru. Kita akan, contohnya saya bagi sukan rugby lah. Sukan rugby kita tak ada satu stadium ataupun venue rugby yang proper di negara kita, betul, kan. So itu ada satu peluang. Kita juga ada sukan-sukan lain yang ada potensi untuk negara memenangi pingat kan. Memanah contohnya. Memanah ni selalu sekarang orang main cari padang mana-mana, dia buat tempat manah. So tak ada satu dedicated archery arena untuk kejohanan antarabangsa. Kita kalau indoor, kita untuk menembak contohnya lapang sasa, peringkat antarabangsa untuk apa, lawan pedang pun tak ada. So selalunya kita kena buat dalam convention center, kena buat dalam hotel. So dia tak optimal. So kami cuba nak sediakan fasiliti ni untuk sukan-sukan ni ada tempat untuk mereka menganjurkan kejohanan bertaraf antarabangsa. Tapi macam saya cakap mula-mula tadi lah, kita bukan buat fasiliti untuk latihan. Kita buat untuk acara besar dan untuk kejohanan yang berperingkat nasional dan antarabangsa dahulu. Saya agak suka dengan idea yang dibawa oleh Cik Ilyas ni sebab contoh macam tadi Cik Ilyas sebut pasal rugby. Saya ingat saya lah, isu rugby, stadium rugby lah apa tu dah lama tau. Banyak kali dah diperkatakan lah akan ada stadium baru untuk rugby, tapi sampai sekarang pun tak ada kan. Jadi apabila Cik Ilyas ada inisiatif macam ni, saya ingat ini satu perubahan yang bagus untuk ekosistem bola sukan di negara kita. At least sukan rugby tu sendiri dia ada stadium di sini kan. Dia tak adalah banyak pula stadium lain apa semua kan. Jadi bagus juga kan. Cumanya yang akan datang ni adakah bersifat indoor ataupun sukan satu jenis sukan outdoor, berstatus ataupun jenis outdoor? Akan ada campuran lah. So tapi macam saya cakap, apa-apa venue yang kita buat, kita akan design it supaya dia multi purpose. Maksudnya walaupun kita buat satu kawasan yang sesuai untuk bermain rugby, tapi bukan rugby semata-mata lah. Kita boleh open juga untuk frisbee, kita boleh open juga untuk frisbee pun tengah meningkat naik. Kita juga boleh open untuk benda-benda lain. So kita akan design it nicely supaya kita boleh lebih banyak sukan boleh gunakan dan kita pun boleh generate income. Di mana income ni sekarang ni saya sebagai CEO ni, apa income yang saya dapat ni memang saya pump balik. Pump balik pada facility. Contohnya apabila kami minta dengan MSC, Malaysia Hockey Federation, untuk
kita gunakan Stadium Hockey National sebagai venue konsert. Dia bukan senang-senang je kita cakap nak pakai konsert. MSC pun cakap boleh. Dia bukan macam tu. So kami there's a lot of negotiation di mana time tu kita tengok hoki Malaysia dah layak ke Indoor Hockey World Cup kan. So tapi kita tak ada satu venue world class level untuk indoor hockey di Malaysia. Betul. So apabila mereka training pun mereka kena persediaan untuk World Cup pun mereka kena pergi ke Vienna. So jauh. Tapi kami pun okeylah kita memberi hadiah kepada MSC. Kami telah membeli mat. Kita spend kita buat flooring balik untuk Dewan Seri Putra. Dan kita beli mat, kita beli tiang gol dan kita sediakan indoor hockey di mana hujung minggu ni mereka dah akan menganjurkan Malaysia Indoor Hockey League. So dan mereka nampak sangat happy lah. Dan kami pun rasa berbangga lah kami dapat sediakan untuk mereka kan. So selain hoki, lawn ball pun minta. Lawn ball dah ada perubahan di peringkat dunia di mana selama ni lawn ball dia main outdoor kan. Sekarang ni lawn ball ni lebih banyak kepada indoor. Dan mereka perlukan portable mat sebagai persediaan untuk Sukan Commonwealth dan sebagainya. So kami pun akan invest untuk sediakan portable mat ni sebab lawn ball ni ada sukan yang Malaysia adalah antara yang terkuat di dunia. Betul. Ketiga ni lah. So kita cuba sesuaikan lah apa yang perlu, apa yang ni. So ini sumbangan kami untuk pembangunan sukan lah. Kita tak sumbang dalam bentuk latihan tapi kami sumbang dalam bentuk fasiliti untuk persediaan mereka pergi ke peringkat dunia. Di samping tu kalau nak buat apa-apa event hiburan pun boleh buat ya. Boleh itu. Betul kan? Okey. Encik Ilyas, kalau kita lihat contoh tadi Encik Ilyas ada sebut pasal perlawanan bola sepak untuk game Manchester United nanti. So mungkin boleh share sikit apa persiapan terkini di pihak PSM menjelang game tu nanti. Ada tak yang kita persediaan kita samalah macam kita sediakan untuk tim Harimau Malaya. Pada 28 bulan Mei akan berlangsung perlawanan tersebut. Sebelum tu akan ada satu konsert begitu kita awal. So selepas konsert tu kami ada lebih kurang 2 minggu untuk sediakan padang untuk Manchester United lah. Selepas Manchester United akan ada, kalau tak ada aral melintang, akan ada perlawanan Malaysia Vietnam untuk kelayakan Piala Asia kan. So ada 3 game berturut-turut lah untuk gunakan padang pada 3 bulan ni. So, memang fokus kami sangat kita sangat fokus lah untuk sediakan padang ni. Tapi padang ni banyak cabaran saya. Sebab dia benda hidup kan. Dia bukan macam padang ni selesai. Apabila dia macam kata kupu-kupu pun menjadi satu masalah. Sebab bila kupu-kupu boleh masuk ke dalam stadium menyebabkan ada banyak cacing-cacing. So kita pun baru jumpa ni ada banyak ulat yang jadi kupu-kupu ni. So apabila banyak ulat akan ada banyak burung. Apabila banyak burung masuk, kadang-kadang dia membuang najis atas padang tu, kadang-kadang menyebabkan ada rumput-rumput liar akan naik. So dia punya ekosistem ni memang mencabarlah rumput ni. Kalau saya nak cerita pasal rumput ni, saya dah boleh bagi lecture lah. Sejam pun tak habis. Buka satu episod lagi. Kalau nak buka satu episod pasal rumput je, saya boleh cerita lah macam mana cabaran dia kan. Betul. So menarik lah, saya rasa menarik. Tapi kita belajar as we go along dan kita dapatlah manage dengan lebih baik daripada sebelum ni. Okay, jadi itu daripada Cik Ilyas. Jadi kepada peminat bola sepak, jangan risaulah Padang insya-Allah dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Kita kata andaikan berkelas dunia sebab pemain yang nak main tu pun world class kat tu kan. Padang kita ni ada orang menangis lah dia kalau dapat main atas padang kita dia. Kalau lah dapat pihak PSM buat friendly dengan Sam ke. Boleh. Kita kena cari time yang betul-betul sesuai lah. Bila tak ada ni kan. Tak ada kejohanan besar, tak ada perlawanan besar. Kau kata world class level tu boleh compete dengan SSI tak? Kita dengan SSI menggunakan rumput yang sama. So in terms of quality, saya boleh kata samalah, comparable. SSI dengan Stadium National ni tak ada beza pun. Sebelum ni ada isu yang kata rumput di Bukit Jalil tu second grade lah daripada Thailand lah, rumput yang bukan
rumput asli lah. Betul ke? Dia tak betul lah dia. Dia rumput ni sebab kita pakai sekarang rumput Zion Zoysia. So rumput ni dia sentiasa evolve. So lepas kita ambil Zion Zoysia tu, ada diperkenalkan, contohnya di Singapura dia dah ada Zoysia lain pula. Dia panggil Stadium Zoysia. So apabila ada Zoysia yang baru ni, akan ada yang claim Stadium Zoysia ni lebih baik, lebih kuat. Lepas tu lepas beberapa tahun akan ada Zoysia lain lagi, dia akan sentiasa berevolusi dia sentiasa berevolusi lah. So kita monitor benda ni. Pembangunan rumput ni pun kita tengok. Kalau ada keperluan tu, maybe kita akan cuba bawa dan kita akan cuba test dekat kita punya nursery lah. So kalau kita tengok dia lebih baik, mana tahu kita pun boleh gunakan dalam stadium nasional lah. Buat masa ni masih Zion Zoysia lah, kita tak ada perubahan ni. Cuma sikit lah, sebelum ni tentang dari segi struktur stadium tu sendiri, terutama di bahagian bumbung, pernah disuarakan oleh media masa awal pembangunan dulu. Bumbung di atas tu mengganggu sistem pencahayaan di dalam pada rumput, dalam stadium pada rumput tu sendirilah. So apakah kemungkinan akan ada penambahbaikan ataupun perubahan dari segi struktur bumbung tu? Ini soalan nampak macam pelik tapi terlintas di kepala saya tanyakan aja lah. Okey. Dia sebab stadium kita dibina 1998, almost 30 tahun. Time tu dia tak fikir pasal rumput apa nak pakai. So special je rumput ni, apabila ada 3 benda yang diperlukan, cahaya matahari, air dan juga pengudaraan lah yang betul. So kita punya stadium ni adalah 2 level di bawah tanah. Kita punya padang. Kalau macam SSI lain, walaupun nampak dia punya design besar, tapi SSI dia 1 level di atas tanah. So dia punya akses kepada matahari itu lebih banyak berbanding SMBJ. So kami kena manage lah benda ni. So apa yang kami buat sekarang ni, dia memang ada satu corner ni, memang kita buat macam mana pun, kita letak grow light ke, kita letak apa ke, macam tu juga dalam masa 2 bulan dia akan start menguning lah. So apa yang kami buat sekarang adalah setiap 2 bulan tu kami kena returf kawasan tu. So cycle tu akan sentiasa buruk lah. So kita returf, lepas 2 bulan dia akan kuat, lepas tu dia akan start menguning, kita akan returf lagi. So itu solution kita lah. Saya rasa solution ni lebih menjimatkan kos daripada kita nak tukar struktur bumbung lah. Itu akan mengambil paling kurang pun saya rasa 30-40 juta. So baik kami returf buat apa yang kami buat sekarang ni. Cuma sistem kami di nursery tu kena strong lah, supaya kita sentiasa ada stok untuk kita returf. So nursery kita pun actually dah doing quite well lah. I see. Baik. So mungkin saya nak tanya sikit pasal SEA Games 2027. 2017 dulu kita jadi tuan rumah juga untuk SEA Games. So ada nampak perubahan yang banyak di area kompleks sukan tu lah. Contohnya apa tu nama, yang dekat luar stadium tu ada lampu-lampu time dulu kan tak ada kan benda tu kan. So untuk 2027 ni kod dah ada planning ke, dah ada perancangan ke, nak apa benda baru yang akan dibuat di kompleks tu nanti? Untuk 2027 kami akan maintain lah kebanyakan structure yang ada. So apa-apa dana yang kita ada ni, kita akan fokus lebih kepada, satu yang paling penting, kami kena repair banyak kompleks pasal toilet lah. So kami fokus kepada macam mana nak memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengunjung, tapi bukan kosmetik, pengalaman toilet, dari segi parking, kan, dari segi traffic management. So kami akan lebih fokus pada tu. Tapi dari segi turf, dari segi macam mana lantai contohnya, itu yang melibatkan perlawanan sukan tu, kita akan kebanyakan je akan ditukar lah. Macam di hoki, turf hoki akan diubah. Di Stadium Nasional kita akan buat track baru. Track yang olahraga tu lah. Track olahraga tu kita akan ada baru yang kata level Olimpik lah. So kalau level kita tengok itu Paris Olympic, colour purple tu, kita tak buat colour purple lah. Tapi kita akan guna standard yang sama. So kita boleh tarik
kejohanan olahraga peringkat dunia pula. Okey. Untuk gunakan track kita ni. Lawn ball kita dah buat, indoor hockey, dan kita tengoklah apa lagi yang perlu disediakan. Tapi bukan pada kosmetik lah, memang kita buat kepada fundamental sukan tersebut. Oh, so benda baru lah tu track color purple Penambahbaikan lah, penambahbaikan. Kita tak buat colour purple lah. Maybe colour biru lagi. Tak tahu, itu bergantung pada YB menteri je. Baik, alright. Cumanya sikit je. Sekarang ni PSM di bawah teraju pengerusi baru Datin Anita. Mungkin Datin Anita sendiri ada misi, visi, pandangan dia sendiri untuk tempoh 2 tahun ni memegang jawatan sebagai pengerusi PSM. Setakat ni kami belum lagi ada official board meeting lah apabila Datin Anita telah dilantik. Tapi berdasarkan perbincangan saya dengan beliau, yang beliau sebelum ni adalah timbalan pengerusi pun. So maksudnya kita bukan baru kenal lah. So Datin Anita ni, kekuatan beliau adalah, beliau ni dulu dia adalah ex-Petronas. Dan beliau yang dulu bertanggungjawab untuk buat deal antara Petronas dengan AMG Mercedes. So saya nampak beliau ni akan lebih ke arah kita nak memperkasakan branding PSM, branding kita punya venue, dan juga membuat kerjasama dengan pihak-pihak korporat, pihak-pihak swasta. So itu benda yang saya rasa akan difokuskan oleh beliau lah. Contohnya kita tengok naming right setakat ni kita ada cuma di Axiata Arena kan, dulu Stadium Putra. So maybe benda dari segi naming right ni akan diperkembangkan lagi kepada venue-venue kita yang lain lah. Okay, alright. So saya kira padat ulasan ataupun perkongsian yang diberikan oleh Encik Ilyas. Banyak lagi ni, kena panggil siri 2. Oh itulah kita kena panggil lagi ni. Boleh. Nanti kita try cuba buat dekat stadium lah. Boleh. Dekat bawah stadium tu kan. Tak masalah, kita boleh susun. Kan? Pandangkan pejabat kita pun akan di benar. Why not? Kan kenapa tidak kalau kita buat siri kedua, apa lagi nak dikupaskan tentang PSM. So dengan harapan semua orang faham, komuniti sukan faham apa misi, pergerakan dan objektif PSM ni sendiri. Kan mungkin kita di luar ni hanya pandai membantai saja, tapi kita tak nampak apa yang sedang mereka harungi, apa yang sedang mereka lakukan. So mahu atau tidak kita kena memahami, pelajari dan mendalami apa misi perancangan dilakukan. Tak semua benda boleh dibuat dengan satu benda saja, sebab kita kena ingat kita bukan fokus untuk satu benda saja. Kalau kita nampak stadium bukan hanya untuk sukan semata-mata. Tak nak, kita perlu ada win-win situation dengan perkara-perkara lain, hiburan, entertainment dan lain-lain event, kerana itu diperlukan. Kena faham perkataan tu, diperlukan, bukan saja suka-suka untuk buat kerana itu hanyalah sukan semata-mata. Tak, kita kena sama-sama faham lah selepas ni. So diharapkan dengan penjelasan daripada Encik Ilyas Jamil dan kita berdua kan, apa yang kurang kita tambah baik. So dengan harapan semua orang fahamlah apa itu PSM dan apa itu kompleks-kompleks sukan yang ada di Malaysia ni. Betul. At least kita tahu apa cabaran-cabaran yang sedang dihadapi oleh pihak PSM. Kita tahu Encik Ilyas bukan senang kita nak puaskan hati semua orang, betul tak kan? Masing-masing dia ada pandangan. Kadang-kadang dia orang tengok pada kacamata dia orang je. Kalau contoh Padang dia tengok buruk je, terus kritik. Padahal dia tak tahu apa yang berlaku di sebaliknya. Jadi apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Encik Ilyas kerana sudi hadir dalam podcast Sembang kita. Jadi kita harap jangan serik lagi lah lepas ni kalau kita panggil lagi. Okey. Tak ada masalah. Baik, okey. Alright, so itu saja daripada kami. Sebelum kita tutup, ada sedikit war-war. Akan datang ni Pro 2 Malaysia Masters 2025 akan tiba dan akan berlangsung di Axiata Arena. Jadi tiket akan mula dijual bermula 18 April tepat jam 11 pagi. So kepada komuniti ataupun peminat-peminat badminton sama ada dalam ataupun luar negara yang sedang menyaksikan ketika ini, tiket boleh dibeli melalui ticket2u.com.my dan dimaklumkan juga Persatuan Badminton Malaysia akan melakukan promosi early bird sempena Aidilfitri ini. Jadi nak jimat
buka sekarang, klik sekarang. Jangan tunggu lagi. Jangan tunggu hujung-hujung harga dah naik baru nak berungut. Ini budaya kita. Jadi tolong perbetulkan sikit. Awak betul-betul promote badminton Tak, diminta. Kalau macam tu saya pun alang-alang saya pun nak ni lah. Jangan lupa untuk peminat bola sepak dapatkan tiket final Piala Malaysia. Dan juga Manchester United nanti Manchester dengar apa tiket murah 50 dah habis dah. Oh ya. Laju sold out. Okay, baik. Alright, tiket yang mahal je, tiket yang mahal. Baik, so itu saja daripada kita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada episod yang akan datang dengan tetamu yang lain pula. Ya, InsyaAllah nanti kita akan cuba bawa tokoh-tokoh sukan yang lain. Baik, itu saja daripada saya, Fidaus dan Lufti. Mohon maaf jika ada kekurangan sepanjang pertama kali bersama dengan Sam Bang. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. InsyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum.